Setahu saya, daerah Pontian secara sejarahnya telah terlibat dengan pencerobohan oleh tentera asing semasa penubuhan Persekutuan Malaysia kita. Boleh tak cikgu cerita sedikit tentang apa yang telah pun berlaku pada ketika itu? Okey, dari segi latar belakangnya, pembentukan Malaysia ni mendapat tentangan daripada negara-negara luar. Dapat tentangan. Ada pihak yang tidak bersetuju dan menganggap ini sebagai satu bentuk penjajahan baru. Bila penjajah barat keluar, mereka menuduh usaha Malaysia ini sebagai satu bentuk penjajahan baru. Namun begitu, apa yang berlaku di Pontian adalah rentetan daripada apa yang tidak dipersetujui oleh negara berkenaan kuasa luar. Jadi kalau kita lihat dari segi sejarahnya, apa yang berlaku adalah pada 17 Ogos 1964 berlaku pencerobohan tentera luar ke negara kita, khususnya di Pontian, di mana tentera luar bersama pihak tentera bersama sukarelawan negara berkenaan, mereka telah mendarat di Pontian Besar, iaitu satu kawasan yang tidak jauh daripada Pontian kecil ni. Jadi mereka mendarat pada subuh hari, lebih kurang pukul 4 dan 5 pagi mereka mendarat, dan mereka dengan sasaran mereka nak menguasai Gunung Pulai. Kenapa mereka nak menguasai Gunung Pulai? Mereka nak menguasai Gunung Pulai kerana di Gunung Pulai itu adalah pusat penyiaran radio dan TV, dan Gunung Pulai juga ada takungan air, membekalkan air di kawasan Johor Bahru dan juga di Singapura. Jadi mereka mengharapkan dengan menguasai Gunung Pulai, mereka dapat menimbulkan keadaan yang agak tidak selesa kepada negara kita di mana mereka boleh mengawal dari segi telekomunikasi dan juga dari segi bekalan air. Namun begitu, mungkin perancangannya kurang lengkap. Jadi apabila mereka mendarat di Pontian Besar ni, sepanjang pantai Pontian Besar ke Pontian Kecil ni adalah hutan bakau. Dan kalau kita lihat sekarang, hutan bakau ni semakin menipis, mungkin kesana-kesan. Tapi pada masa itu hutan bakau agak masih tebal lagi. Jadi tentera-tentera ni, istilah saya, mereka terkandas di hutan bakau ni. Jadi kemarahan mereka tu mudah dapat dipatahkan oleh pihak keselamatan kita sebelum mereka dapat masuk lebih dalam lagi. Kenapa mereka pilih Pantai Pontian? Mungkin itu satu soalan. Kerana Pantai Pontian ni lah yang paling hampir dengan kawasan mereka, jadi mudah untuk mereka sampai ke Pantai Pontian. Tapi Pantai Pontian ni tak macam pantai tempat lain. Pantai Johor ni, kalau kita lihat pantai baratnya adalah pantai Paya Bakau, khususnya di kawasan Pontian ni memang Paya Bakau. Jadi cikgu berpendapat bahawa Paya Bakau ni menjadi satu penghalang kemarahan pihak musuh ni, pasal mereka akan terbenam dalam lumpur dan sebagainya. Jadi mungkin ia juga boleh saya anggap mungkin terkandas lah, melambatkan kemarahan mereka, dan dia memberi kelebihan kepada pihak keselamatan kita untuk menyekat kemarahan pihak musuh ni lah. Jadi pada pagi yang berkenaan berlaku sedikit pertempuran, ada beberapa kematian di pihak musuh dan juga di pihak tentera kita. Jadi pihak musuh ni tidak dapat mara lebih ke kawasan penduduk, kerana penduduk biasanya di kawasan yang lebih pendalaman, lebih kawasan yang kering lah. Jadi ini merupakan pada pandangan cikgu satu serangan yang mungkin kurang dirancangkan dengan mendalam, dan mungkin juga mereka gagal lah mencapai matlamat mereka. Pada pandangan cikgu sebagai aktivis sejarah, apa faktor yang menyebabkan berlakunya tindakan agresif tersebut? Okey, tindakan agresif ni macam cikgu katakan sebelum ini, bahawa pihak luar tidak bersetuju dengan rancangan kita. Negara kita, mungkin Perdana Menteri kita pada masa itu, Tengku Abdul Rahman, mempunyai pandangan yang berbeza. Kita mesti mengutamakan kepentingan kita. Jadi rancangan Malaysia ni mengganggu kepentingan pihak lain. Jadi apabila mereka rasa mereka terganggu,
mereka terancam ataupun hasrat mereka tu tak tercapai, mereka ada idea yang sama juga. Okey, dia nak idea yang sama. Jadi kita dulu grab idea tersebut, kita dulu buat. Jadi mereka tak puas hati. Jadi sebagai rasa tak puas hati tersebut, mereka cuba menggagalkan usaha kita ni. Dan apa reaksi penduduk masa tu, cikgu? Okey, reaksi penduduk penduduk Johor ni dia kebanyakannya majoriti kawasan Pontian ni orang Jawa. Orang Jawa ni adalah penduduk yang datang daripada seberang, daripada seberang. Jadi mungkin pihak asing menjangkakan bahawa orang-orang Jawa ni akan memberikan sokongan kepada mereka, beri sokongan kepada mereka. Tapi apa yang terjadi adalah sebaliknya. Sebaliknya di mana penduduk tempatan tidak memberi kerjasama kepada tentera asing ni. Walaupun tentera asing tu mungkin daripada suku mereka, jadi tidak mendapat sokongan. Malahan ramai penduduk yang memberi maklumat kepada pihak keselamatan, dan dengan maklumat-maklumat tersebut pihak keselamatan lebih mudah untuk mementras dan menangkap tentera dan sukarelawan pihak asing. Cikgu, dalam konteks integrasi nasional, bagaimanakah idea Persekutuan Malaysia telah merealisasikan cita-cita tersebut? Okey, dari segi integrasi nasional, dengan integrasi nasional, kalau kita melihat kita mempunyai sekarang ni lah, pada era sekarang kita mempunyai 3 entiti: Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Di Semenanjung ni sendiri juga kita melihat kepelbagaian budaya, dari segi makanan, cara hidup. Penduduk di Johor dengan di Kelantan berbeza, dengan di Penang berbeza. Dan apatah lagi kalau kita luaskan lagi skop kita kepada Sabah dan Sarawak. Dari segi kepelbagaian tu memang kita tidak dapat nafikan bahawa dari segi bahasa sendiri agak berbeza, dari segi dialek daerah, dari segi budaya, dari segi pakaian. Bagi saya ini merupakan satu kekayaan. Namun begitu, bagaimana kita melihat perbezaan ini? Ada orang melihat perbezaan itu satu yang negatif. Tapi kalau kita melihat perbezaan itu sebagai satu yang positif, kita ia sebagai satu aset lah. Pembentukan Malaysia ini memang sangat membawa kepada integrasi nasional, di mana kita boleh saling kenal mengenali di antara negeri-negeri dan di antara suku kaum. Cikgu, nak tanya pandangan cikgu sendirilah. Apakah nasihat dan caranan cikgu kepada kami dan generasi akan datang untuk meneruskan legasi Persekutuan Malaysia kita ni supaya kita semua sentiasa makmur, harmoni? Okey, nasihat saya kepada generasi muda, sebagai seorang guru yang mengajar di sekolah, yang memang berjumpa dengan generasi muda bakal pemimpin negara. Bagi saya, perkara yang paling utama adalah saling menerima. Saling menerima, bukan tolak ansur. Kalau time saya tidak bersetuju dengan tolak ansur. Tolak ansur ni akan berlaku setelah berlaku sengketa. Tolak ansur lah sikit, macam saya dan anak ni kenapa gaduh ni, tolak ansur lah sikit. Perkataan tolak ansur tu hanya keluar apabila berlaku krisis. Saling menerima adalah sikap yang positif. Kita saling menerima perbezaan. Macam saya cakap awal tadi, perbezaan ni boleh kita lihat sebagai satu yang negatif atau satu keistimewaan. Tapi dalam konteks negara kita perlu melihat dia sebagai satu keistimewaan. Kita saling menerima, Jadi kalau kita saling menerima, saya ingat kita boleh menjadi sebuah negara Malaysia yang maju. Kita benar maju. Baiklah cikgu, terima kasih banyak cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama kami, memberi pandangan dan nasihat. Baik, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Saya pun terima kasih, bersyukur kerana bersudilah jumpa saya, kita saling berjumpa. Mungkin depan ni boleh jumpa lagi. InsyaAllah. Sebelum tu saya nak hadiahkanlah buku cikgu ni. Dalam buku ni cikgu tulis nak bagi pada Cumi, Nading, Malaysia. Terima kasih. Mungkin adalah nilai-nilai baik yang boleh diperolehi daripada buku tu lah, sebagai kenangan-kenangan catatan pengalaman saya lah sebagai guru sejarah.